Kolewa dibina atas 4 asas formulasi utama. Kolostrum 6 jam pertama selepas kelahiran anak lembu, susu skim New Zealand, beta-glucan daripada yeast dan True Cow D7 daripada Gambia Nutrition. Dalam saiz tenusur, kolostrum pemberahan pertama dianggap paling berkualiti. Pengambilan kolostrum dikaitkan dengan 44% kurang hari rasa tak sihat, 38% kurang episod simptom-simptom negatif pernafasan. Beta-glucan yeast dalam formulasi Kolewa boleh dijelaskan melalui bahan premium seperti M-Guard. Beta-glucan daripada yeast menunjukkan data yang menarik sekali. 25% pengurangan jangkitan sesama bergejala serta 32% peningkatan salivary IgA selepas tekanan fizikal tertentu. True Cow D7 yang membekalkan 7 mineral penting dalam keseimbangan yang mempunyai komposisi mineral tulang. Kolewa boleh difahami sebagai formulasi nutrisi pelapis. Kolostrum awal, beta-glucan yeast, True Cow D7 dan susu skim New Zealand. Dalam saiz pemakanan, kredibiliti bukan datang daripada hype semata-mata tetapi daripada kefahaman terhadap formulasi dan data. Jika anda mahu saya terangkan lebih lanjut bagaimana Kolewa boleh dimasukkan dalam rutin harian anda, tinggalkan komen nak Kolewa.